sampai je jam. Kita dihidangkan dengan jam. Ni budak mengada. Nada-nada. Hello, hi guys, welcome to my channel. Sampai, alhamdulillah sudah sampai. Ya, KFC. Siapa nak pergi? Kau. Ya. Okey. Dah sampai rumah saya. Sedap. Mantap. Sushi banyak. Kan. Tuai. Besar bas sutun dia. Oh, besar dengan kita. Oh, tu dia. Oh, panjangnya. Alhamdulillah. Ni dia orang dah bagi-bagi dah seorang sikit. Tu ada lagi nasi tangkapan. Alhamdulillah. Rekreasi. Pantai bersih. Selamat datang ke bersih lagi dulu. Lumayan, cuba kau mengaji lagi bagus tu tak? Adik dia? Oh, lajunya. Slipper dia tercabut. Okey. Bangun. Tak boleh. Adik tu. 2, 3. Bye. Bye, Dek. Tengok Syakir berjaya ke tak?
Ni nak apa? Nak apa? Nak apa? Kita nak naik kuda, guys. Kita pergi kedai beli air-air nanti ya. Ya, saya nak beli. Adik beli apa? Beli apa? Nugget? Adik. Abang. Ayo. Jangan campak madu Raida. Syakil. Kat situ kan. Buat mana ni kan? Main pula. Orang-orang aja pun tak ingat apa lagi. Awak makan apa? Roti aiskrim. Nasi apa? Makan. Oh. Oh, batuk ke? Dia minta sikit lah. Syakir bukan habis pun makan satu tu. Sedap tak? Habis dah. Adik. Tu mana? Tak ada apa-apa. Ni lah mak beli ni je. Ni lah. Yang dalam bekas ni. 30 boleh? 3. Ha. Apa benda ni tak? Nanti dalam bekas, ni dalam dalam. Beza daun dengan bekas. Yang ni tapai juga tu kan? Tapai cuma tu dalam daun, ni dalam bekas. Adik, dia tunjuk belon. Adik. Sini. Ada apa? Ada sini ya. Ni. Ni. Ada dekat tu. Kira tu. Nak Macam jawab aku. ha. Alah dah habis dah. Apalah abang. Adik nak ke? Adik tak ada. Sepaket RM5. Ni tak? Adik nak yang mana sudah tunjuk? Adik nak yang mana? Pink. Ya. Sekejap. Ready, 1, 2, 3. Yang tu apa? Yang dalam dia jam ke? Macam jam je lah. Adik bayar ke? Adik bayar? Bayar, pandai ni. Okey. Alah, okey. Sama. Adik. Dah. Oh, yo. Bye. Betul tak lah? Pegang. Jom. Ayo. Apa balik? Masak soto ayam. Yang ni bergedil. Ni bergedil yang dah siap.
Yang hitam-hitam ni daging. Kau nak makan? Tengok tangan. Wah, cantik ni tangan awak. Cantik ke? Tak cantik. Tengok tangan. Tangan Umi cantik. Tengok. Adik punya tangan mana? Tak pakai lagi ke? Apa buat apa? Dia tahu kali kalau nak sampai dia. Wah, apa lah kepala. Dulu asyik kata wajib. Bagus. Orang bogel. Dia menarik. Adik, adik. Adik. Wow. Duduklah, duduk. Adik. Nah. Awak buat apa? Awak buat apa ni? Kenapa awak? Apa masalah awak? Carilah tu. Ni ada lagi. Nana. Dengan abang lah. Tu abang ambil. Abang ambil adik. Yeay. Lagi. Lagi.
Adik, balik jom. Balik jom. Balik jom. Balik jom. Dia kena gigit nyamuk. 1, 2, 3. Ha, balik jom. Balik. Tam hermit. Bye. Kita terpaksa lepaskan semua. Bye. Ha, dah, pergi lepaskan semua. Ini je, sama-sama. Ibu. Nak melepaskan. Bilas bambai tu. Cantik ke ada buat? Oh, lawak cakap. Oh, kat situ. Wow. Lagi ni. Tak apa, saya dia letak. Sini letak boleh? Kat situ. Oh, cantiknya. Allah, siap pusing. Dia nak ketampung aku. Sudah? Okey dah. Okey dah. Dah cantik. Ya. You tengok adik tu. Hai. Tidur. Tidur adik. Adik tolong ke? Dah malam dik, dah malam dik. Adik kerja lah. Oh, adik kerja. Oh, pandailah adik ni. Tangan betul. Hebat betul lah adik ni. Kan? Tangan rantai tu. Dek. La ilaha illallah subhanallah. Dek. Aku kapok. Dah siap adik. Okey, wah cantiknya dia buat. Papa bagian buat air. Papa tokek air hari ni. Tokek air. Buat air sirap sunquick. Adik tunggu air. Oh bukan, adik tak buat apa-apa. Okey. Sudah tak air papa buat? Syahid dah sampai. Salam. Masuk. Ni menu limited edition katanya. Dekat mango. Rugi siapa tak makan. Tengok je ya.
tipu. Abang saya kata tipu. 2%. Ni nak naik yang mana? Sini. Dia dah tak sabar. Mana? Dia dah berangan nak naik. Dia dah tak sabar dah nak naik. Nak naik mana? Jangan ada orang kena sudah. Jangan ada orang kena sudah. Syakir adik, tengok belakang. Syakir adik, tengok Umi. Hai. Best tak? Syakir bawa kereta. Wow. Yeay, adik duduk dengan Umi pula. Wah, dia bawa kereta. Adik. Saya joget-joget. Adik, baik-baik Syakir. Syakir tengok Umi. Okey, tengok Umi. Adik. Best. Siap tepuk tangan. Ha? Bye-bye. Ayah. So sampai situ je percutian kita orang 8 hari 7 malam dekat kampung sendiri, which is Mersing, Johor. Papa cakap balik seminggu macam tak puas. Sebab apa? Sebab kita orang balik kali ni full dengan aktiviti. Setiap hari ada je aktiviti dan mostly memang tak lekat dekat rumah. Tapi still anak-anak masih enjoy. Syakil dapat 10 hari dekat sana sebab dia balik 2 hari awal. So kita jumpa dekat next vlog sambutan hari jadi adik. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.